bos yang tua dan old school punya minded. Macam mana nak yakinkan mereka dengan adik-adik anda? Bunyi macam susah kan? Tapi jom saya kongsikan beberapa tips. Tips yang pertama adalah kenal pasti sama ada bos you tu isunya adalah dia ada ego, ataupun kedua, idea you yang berikan tak kena cita rasa dia. Okay? Kalau isunya adalah ego, kemungkinan besar dia ada emotional driver, security and control lah. Ni dia ada terangkan dalam buku ini emotional driver, di mana dia orang yang ada security control tinggi, dia tak suka benda-benda baru, ataupun dalam hidup dia adalah hidup dan kejayaan dia macam ada kotak. Segala benda dalam kotak tu dia rasa selesa, benda yang di luar kotak tu dia tak suka sebab baru ataupun dia macam tak arif lagi. So sebelum kita bagi idea yang baru, kita kena kembangkan kotak perspektif hidup dia dulu. Maksudnya kita cuba seeding bagi idea sikit Bila tengah jumpa mengopi kita Encik tahu tak pasal AI Tuan tahu tak AI tu macam mana? Contoh So you didik dia slow-slow. Bila dia dah selesa dengan AI tu dan you nampak dia macam boleh diajar, barulah you bagi idea. Yang kedua, kalaulah bos tu dia tak suka idea you, okay? So, kenapa dia tak suka idea you? Balik pada yang emotional driver buku tu, you kena tengok apa sebenarnya dia punya pencetus emosi dia. Apa dia suka? Adakah dia suka idea yang lebih unsur kebajikan? Adakah dia ada unsur-unsur yang melibatkan sesuatu yang baru, sesuatu yang kreatif? So, you kena tengok apa dia suka dan hanya bagi idea yang dia respon dengan baik, yang dia suka. Sebab kita ni kadang-kadang bila kita sebagai anak buah propose idea, kita propose idea yang kita suka, bukan bos kita suka. Kesimpulannya, bos tua ataupun bos muda, tugas kita masih sama. Kenali bos kita, fikirkan, kajikan apa yang mereka suka dan fikirkan apakah idea yang cenderung untuk mereka sukai. So, membantu tak? Nama saya Firdaus Johari, coach kreativiti anda. Fikir-fikirkan.